Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi serta Syibis, saluran interaktif dan informatif. Setiap detik ada cerita. Saya Nursa Kisina selaku wartawan Samtas TV anda bersama rakan jurukamera Dua Kata Habis. Bertarikan 13 Februari 2026, Samtas telah mengadakan program penetapan target SMA dan SPM yang bertempatkan di Dewan Al-Jazari. Mari kita sama-sama saksikan perjalanan program ini hanya di Samtas TV, saluran interaktif dan informatif. Program dimulakan dengan bacaan surah Al-Insan, kemudian diteruskan dengan ucapan wakil pelajar SMA dan SPM, ucapan wakil ibu bapa dan ucapan para pentadbir. Diteruskan lagi dengan pembentangan penetapan target, ikra aku janji dan sorakan semangat. Majlis diteruskan dengan sesi jamuan potluck. Akhir sekali, majlis bersurai dan pelajar dibenarkan untuk pulang. Baiklah, kita telah tiba di penghujung rancangan. Ribuan terima kasih kepada semua yang telah melibatkan diri dan melancarkan program pada pagi ini. Dan diucapkan juga selamat maju jaya kepada semua calon SMA dan SPM yang bakal menduduki peperiksaan yang akan datang. Saya Nur Saksina selaku wartawan Samtas TV anda bersama rakan jurukamera mengundurkan diri. Setiap detik ada cerita. Jangan lupa ikuti kami hanya Samtas TV, saluran interaktif dan informatif. Bye-bye.